Okey, 1B pula. Salim mengambil masa 8 hari 6 jam untuk membaca 6 buah buku. Masa yang diambil untuk selesai baca setiap buku ialah sama. Hitung yang diambil untuk baca semua buku. Okey. So, bila ada perkataan sama, kebarangkalian besarnya adalah operasi bahagi. Jadi, adalah 8 hari 6 jam bahagikan kepada berapa buah buku yang kita nak cari, iaitu 6. Okey, so kita buatlah untuk lazimnya. Okey. Baik. 8 hari 6 jam. 6. Maknanya 6 hari. Ada buku 6. Maknanya ada 1 hari dibaca. So, kita tolakkan 2 hari. Tinggal 2 hari. 2 hari ini nak dibagikan kepada 6 buku agak susah sikit. Betul? Tapi kalau orang bijak, dia boleh. Tapi untuk tahap kamu, bila dah tak boleh 2 ni dengan 6 ni lebih kecil, maka tukarkanlah dia kepada jam. So, 2 hari, iaitu orang tahu berapa jam naik pangkat jadi 1 hari. Jawapannya 24 jam. Jadi ini 2 hari, maknanya 24 tu ada 2 kali. Jawapannya ialah 48. Okey, jadi maknanya kita jadi 2 hari tu jadilah 48. Dan jangan lupa tambah 6 ni. Tambah 6, so jawapannya 54. Jadi, baru kita boleh bagikan 54 bahagikan dengan 6. So, jawapannya ialah 9 jam. Jadi jawapannya ialah 1 hari 9 jam. Okey, boleh? Okey. Tapi cuba fikir cara lain pula. Cara lain. Macam mana cikgu? Okey. Cikgu tunjukkan cara ni Okey. Cikgu buat kat sini boleh 8 hari 6 jam bagi 8. Tak nampak sini. Tak nampak. Kat mana sesuai. Sini lah. Okey, 8 hari 6 jam. 6. Okey. 8 hari nak bagi kepada 6, dapatlah setiap seorang 1 hari. 1 hari. Tinggal 2 hari jalan. 6 jam nak dibagi 6 buku, dapatlah 1 jam. Jadi sekarang ialah 1 hari 1 jam. Tinggal 2 ini sahaja. 2 hari. Macam mana kita nak bahagikan dengan 6? Itu persoalannya. Okey? Baik. So, sama ada awak bijak melihat data ataupun tidak. Okey, maksud cikgu 2 hari ni nak dibahagikan dengan 6 jam. Okey. So, 1 hari ada berapa jam? 24. Betul? 1 hari 24. 24 ni boleh tak dibagi dengan 6? Boleh cikgu? Ada cikgu dan sifir 6? Jawapannya 4 kan? Okey, 4 jam. 24 ni lagi, sebab nak 2 hari, boleh tak dibagi dengan 6? Boleh cikgu? Dapat 4 jam lagi cikgu? Okey. So, jawapannya 1 hari 9 jam. Tetap sama. Okey, itu banyak-banyak kaedah lah. Banyak-banyak kaedah. Allah Akbar. Okey, itu saja.